senoloknya tengok wayang tadi, Papa Zola The Movie ni ceritanya best lah. Betul tu, sampai aku keluar air mata. Ya juga, Papa Zola The Movie ni terbaik filmnya. Memanglah, filem ni memang nombor 1. Betul. Adam 99, nak pergi arcade, boleh? Arcade, iyalah. Yeay. Tapi ingat, jangan merayau ke sana ke sini, faham? Tak apa, Adam 99, Bintang, Eng, Zender, Radi, Rizwan dan Cikgu Maj pergi beli barang dulu. Okey, aku jaga Azam dan Firdaus okey. Okey, jom. Kita nak main game yang mana satu? Arcade. Okey, jom kita main. Tapi, aku nak tolong beli untuk aku. Alah, kejap Dam, nak main game ni. Alahai, kejap tu berapa lama? 5 minit je. Woi, sudahlah main game, marilah tolong beli. Kejap. Congratulations, winner. Yeay, aku menang. Yeay. Hei Azam, nak pergi mana? Yeay, menang. Yeay. Di mana aku ni? Adam, kenapa ni? Dia merayau. Apa? Azam. Azam. Itu Idris. Idris, nampak Azam tak? Azam, oh, dia di sana, ikut aku. Tu dia, Azam, tu pun kau. Azam kenapa di sini? Degilah kau ni, itulah merayau je. Ampun Adam, lain kali aku tak buat lagi. Dah, jom kita pergi kat arcade tadi. Adam 99, senorok tak bershopping. Senorok, tapi, si Azam, diam. Janganlah cakap. Azam merayau, oh, aku tadi nampak Azam, bersorak-sorak dan happy-happy. Lain kali jangan buat macam tu ya. Okey, aku janji. Janji pun, dah jom kita pergi beli aiskrim. Yeay, aiskrim, jom. Hai, saya lagi, ini adalah pertanyaan terakhir sebelum episod berakhir. Kalau pergi mall atau apa-apa pun, janganlah merayau, nanti hilang punya. Kalau ada security nampak yang merayau, ibu bapa pun jumpa anak tu. Okey, jangan buat macam tu. Okey, itu sajalah pertanyaan aku. Saya nak berterima kasih kepada penonton. Kat, pandai pun, ini mesej terakhir kamu kan? Hihi, ya, mesej ni untuk orang-orang tahu kalau ada buat perangai. Betul juga, baik.